A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, insya-Allah kita akan bersiaran hari ini live semula bersama saya Muhammad Syukri bin Rosli, pengerusi Akademi Jawi Malaysia. Seperti biasa, kita akan bersiaran untuk sesi Jawi tengah hari. Cuma hari ini kita akan bersiaran sedikit awal sebab saya nak memperuntukkan sedikit masa yang ada ni pada sebelum kita memulakan sesi baca cerita Jawi, ialah untuk kita berkongsilah sebanyak sedikit dan juga mengenang seorang tokoh ilmuwan besar Jawi abad ke-21 yang baru sahaja menghembuskan nafasnya yang terakhir, itulah almarhum Tan Sri Profesor Diraja Terpuji Syed Muhammad Nakir Alatas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk untuk pada sesi yang awal ni, jam 12 sampai jam 1 tu insya-Allah. Saya nak berkongsilah sedikit mengenai pengalaman kami, interaksi saya secara peribadi dengan almarhum Prof. Sambil menceritakan jugalah pengalaman kami ada menerbitkan salah satu karya beliau yang penting dalam baru-baru ni tahun 2024 kita ada terbitkan yang berjudul Risalah untuk Kaum Muslimin dalam Jawi sepenuhnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang masih belum mengenal siapa Prof. Syed Muhammad Nakir Alatas, saya ingat ruang ni adalah ruang yang terbaik untuk saya kongsikanlah serba sedikit siapa beliau, apakah jasa dan juga sumbangan beliau, dan bagaimanakah kita boleh belajar daripada beliau. Meskipun beliau telah pergi, tetapi terdapat begitu banyak karya yang beliau tinggalkan, dan karya-karya beliau bukan calang-calang. Karya-karya beliau sangat memberi panduan dan juga bantuanlah kepada kita dalam menghadapi cabaran kita pada masa kini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jemput masuk. InsyaAllah saya peruntukkan sejam awal ni untuk kita mengenang kembali jasa-jasa yang almarhum Prof. Syed Muhammad Nakir Alatas ada tinggalkan kepada kita. Dan kemudian insyaAllah jam 1 nanti kita akan sambung sesi bacaan baca cerita Jawi. Baca cerita Jawi bersama bersama Zakbar, terjemahan Hamlet yang diterjemahkan oleh almarhum Pendeta Zakbar. Kita tunggu dulu sambil kawan-kawan kita masuk menyertai secara masuk kita dalam talian. Kita ada bersiaran di dua platform. Satu di TikTok ni, satu lagi di Rumah Biru. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya soalan, boleh, saya amat alu-alukanlah tuan-tuan dan puan-puan untuk meninggalkan komen, dan juga kita boleh berbincanglah insya-Allah sama-sama sambil kita berbicara dengan lebih lanjut mengenai Prof. Syed Muhammad Nakir Alatas, mengenang kembali jasa beliau dan juga pengalaman kami dalam menerbitkan karya beliau yang penting, itulah Risalah untuk Kaum Muslimin. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa yang sama juga kita akan add to cart beg kuning untuk buku Risalah Kaum Muslimin Jawi yang dikarang oleh Tan Sri Profesor Syed Muhammad Nakir Alatas ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di beg kuning, kita akan pinkan. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita masuk, insya-Allah kita akan bercerita, berkongsi sikitlah pengalaman saya Akademi Jawi juga secara umum, dan juga saya sebagai yang pernah berkhidmatlah di bawah berkhidmat sebagai pelajar di KSIS yang Prof Atas menjadi profesor profesor yang diundang sebagai profesor pelawat yang utama di KSIS, dan interaksi kami dengan beliau lah. Kalau ada komen apa-apa, jemput komen lah. InsyaAllah kita akan cuba santunilah komen-komen yang ada ni. Okay, kita dah boleh mula insyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, terima kasih sekali lagi kerana menyertai sesi live bersama saya, Muhammad Syukri bin Rosli, sesi Jawi Tengah Hari, hari Selasa, hari yang istimewa sebab kita akan membaca naskah-naskah terjemahan Za'ba. Tapi yang tu kita akan buat nanti jam 1 nanti, kurang lebih jam 1 nanti. Saya bersiaran lebih awal pada hari ini, iaitu sekitar dalam jam 12 suku waktu Kuala Lumpur, untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang seorang ilmuwan Jawi, ilmuwan Melayu, ilmuwan Islam yang besar yang baru-baru ini berangkat meninggalkan kita ke alam baqa'. Itulah tidak lain tidak bukan almarhum Tan Sri Profesor Diraja Terpuji Syed Muhammad Nakib Alatas. Alhamdulillah, sewaktu keberangkatan beliau ke alam baqa', iaitu dalam pengurusan jenazah beliau, dan juga semalamlah sesi kita menguruskan Prof. Syed Nakib Alatas untuk untuk dikebumikan dan seterusnya tu, mendapat liputan yang begitu meluas sekali. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat di media-media sosial, ramai kawan-kawan kita, baik yang jauh, baik yang dekat, baik yang berbahasa Melayu, baik juga dalam bahasa-bahasa lain, termasuk juga dalam bahasa Arab juga, ada mengenang tentang kepergian Prof. Syed Muhammad Nakib Alatas ni sebagai satu kehilangan yang sangat besar lah dalam kita sebagai bangsa Melayu, dan juga kita ni sebagai umat Islam secara umumnya. Prof. Syed Nakib Alatas ialah seorang tokoh yang bukan calang-calang lah, dan bagi orang yang pertama kali mendengar nama beliau, dan mungkin pertama kali semalam mendengar nama beliau, saya fikir inilah peluang yang terbaik untuk kita lebih mengenali tokoh ataupun ilmuwan yang besar yang alhamdulillah Allah takdirkan untuk bersama kita. Dan dalam 2 hari lepas beliau telah berangkat kembali kepada kehadrat ilahi lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi sedikit lah tentang apa sumbangan Prof. Alatas, di samping memperkenalkan beliau kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru pertama kali mendengar nama beliau, dan mungkin pertama kali ingin mengetahui apakah sumbangan yang beliau telah tinggalkan kepada kita, generasi kaum muslimin abad ke-21 ni, dan juga apakah yang kita boleh pelajari daripada karya-karya beliau, daripada didikan dan juga asuhan beliau, dan siapakah di antara mereka itulah yang kita boleh rujuk meskipun Prof. Syed Nakib Alatas sudah tiada bersama kita. Siapakah di kalangan anak-anak murid beliau yang boleh kita rujuk, yang boleh kita cari lagi sumber pendidikan ataupun sumber ajaran Prof. Syed Nakib Alatas itulah. InsyaAllah saya nak peruntukkan dalam tempoh sejam ni untuk kita berkongsi tentang hal tersebut, sebelum kita masuk pada jam 1 nanti untuk kita kembali kepada sesi hari Selasa kita, iaitu sesi baca Jawi, membaca cerita Jawi, terjemahan Za'ba, Hamlet karya Shakespeare, tapi diterjemahkan oleh Za'ba ke dalam bahasa Melayu Jawi lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau bagi yang pertama kali mendengar nama Profesor Syed Nakib Alatas, mungkin dia rasa sedikit asing lah. Dan kalau kita melihat gambar Prof. Syed Nakib Alatas ni pun, kita akan dapat rasa macam Prof. Alatas ni, dia ni orang Melayu ke, ataupun orang putih ke, ataupun orang Arab ke, macam mana? Nama Syed Nakib Alatas ni dia menunjukkan bahawa beliau ni ialah salah satu daripada keturunan Syed kan, keturunan Ahlul Bait lah, keturunan Nabi. Dan kalau kita baca silsilah Prof. Syed Nakib Alatas ni, jarak beliau dengan Nabi Muhammad SAW, jarak beliau ialah sebanyak 37 keturunan lah, 37 lapis lah, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Attas tu ialah gelaran bagi keluarga yang bersisilah dengan Nabi Muhammad SAW, darah Ahlul Bait. Dan dalam darah Ahlul Bait ni ada Al-Attas, Al-Haddad dan seterusnya lah.
Dan Prof Syed Nakib Alatas ni dia meninggal pada usia dia 94 tahun kalau tak salah saya. Beliau dilahirkan di Bogor, Jawa, di Bogor, Jawa pada tahun 1931. Dan sungguh pun dia lahir di Bogor, Jawa, tetapi masa kecil beliau sempat belajar di Madrasah Urwatul Wuthqa di Bogor. Kemudian dihantar oleh ibu bapa Prof ke Johor dan membesar di Johor lah. Dan waktu beliau membesar di Johor tu, beliau duduk bersama dengan seorang lagi tokoh Melayu yang terkenal, iaitulah Dato' On. Siapa tak kenal Dato' On? Dato' On Jaafar. Itulah pengasas bagi UMNO. Dan dalam membesar bersama Dato' On tu, Prof Syed Nakib Alatas ni berpeluang untuk meneroka begitu banyak khazanah keilmuan Melayu di perpustakaan Dato' On, di rumah Dato' On tu sendiri. Dan saya mendapat khabar semenjak daripada kecil lagi, Prof Syed Nakib Alatas memang didedahkan dengan begitu banyak karya keilmuan alam Melayu ni, khususnya dalam khazanah Jawi kita lah. Dan beliau daripada kecil lagi sudah terserlah bakat beliau. Dia, kalau kita tengok tu, Prof Alatas ni juga dikenali juga sebagai seorang khatat yang terlatih. Kita tengok hasil-hasil khat beliau ada banyak. Salah satunya saya boleh tunjuk sekarang di peringkat awal ni. Kalau tengok dekat skrin tuan-tuan dan puan, ni salah satu khat yang memang direka ataupun dibuat eksklusif oleh Prof Syed Nakib Alatas. Jadi kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan khat dalam bentuk ayam ni. Dan ini juga salah satu lagi khat Prof Syed Nakib Alatas yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Ini yang beliau sendiri suratkan dan juga beliau sendiri buat lah. Semenjak daripada awal lagi beliau sudah didedahkan dengan begitu banyak tradisi, karya-karya daripada tradisi keilmuan Jawi kita. Membaca manuskrip, membaca kitab dan mendapat latihan untuk buat khat. Dan beliau juga pada umur yang muda, beliau telah ditanyai oleh Dato' On Jaafar untuk melukis ataupun membuat satu perlambangan, iaitu bendera dan juga lambang bagi satu parti politik Melayu yang besar yang diasaskan oleh Dato' On. Itulah Parti Pekembar, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu ataupun UMNO. Dan kalau tengok logo UMNO yang sampai sekarang dipakai tu, termasuk juga benderanya, bendera merah putih dengan ada satu lambang bulat dan juga keris di tengah tu, itu ialah hasil tangan, hasil ciptaan dan juga hasil reka bentuk oleh Prof Syed Nakib Alatas yang sendiri. Dan kalau kita tengok logo UMNO tu, dia agak special sebab dia logo dia tu dalam Jawi. Dia kita namakan teknik dalam menghasilkan logo tu, kita namakan dia teknik timbal balik. Kalau tengok logo UMNO tu, dia ada huruf fa, kaf, mim dan juga ba, kan? Pekembar, kan? Pekembar, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Kebangsaan, kaf, Melayu, mim, bersatu tu ba, kan? Tapi dia buat dalam bentuk timbal balik. Timbal balik tu maksudnya pa dengan fa tu dia bertimbal balik lah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok lah logo UMNO tu di Google ke. Boleh tengok sini lah macam mana rupa bentuknya tu. Itu bakat yang Prof Alatas ada dalam membuat reka bentuk daripada muda lagi. Beliau telah ada pengalaman untuk buat benda tersebut. Kemudian Prof Alatas meneruskan, dihantar untuk meneruskan pengajiannya di Sandhurst, sekolah tentera British di United Kingdom lah, di United Kingdom, di England. Dan di situ di sinilah beliau belajar tentang bagaimana untuk hidup sebagai seorang yang berdisiplin, seorang yang mengamalkan budaya ketenteraan tu, budaya yang tinggi dan juga budaya-budaya yang baik dalam yang diamalkan dalam tentera itulah. Di Sandhurst beliau belajar di sana. Dan alhamdulillah bila dapat mendengar khabar dan juga berbicara dengan Prof Alatas, dia kata pengalaman beliau belajar di Sandhurst tu banyak membentuk dari segi disiplin dan juga cara
cara ataupun gaya hidup beliau lah sebagai seorang yang begitu dipercayai, seorang yang begitu menepati masa, seorang yang berdisiplin lah dalam melaksanakan kerja-kerja keilmuan yang kita akan tengok sebentar lagi. Di Prof Alatas ni dia di Sandhurst, di sana juga beliau mendapat pendedahan yang begitu banyak dari segi bacaan-bacaan, sebab Prof Alatas ni gemar membaca, dan waktu di Sandhurst beliau berpeluang untuk meneroka lebih banyak khazanah-khazanah keilmuan Islam, khususnya daripada library dan juga perpustakaan yang terdapat di sekolah di sana itulah. Dan di sana beliau menyampaikan bahawa beliau mengenali tokoh-tokoh besar ilmuwan Islam seperti Imam Al-Ghazali, Jami, dan juga tokoh-tokoh besar Islam yang lain lah, khususnya dalam bidang tasawuf. Dan dari sana tu beliau juga mendapat pendedahan yang begitu besar juga tentang bagaimana peradaban barat tu, mendapat gambaran langsung tentang bagaimana peradaban barat tu bergerak. Dan ini mencorakkan cara fikir Prof Said Nakib Alatas lah. Dan kita dapat lihat pengalaman yang beliau dapat di Eropah tu, khususnya di England tu, dia jadikan sebagai teras dalam beliau, dalam pengarangan dan juga penulisan beliau yang sekarang kita dapat lah. Salah satunya risalah untuk kaum muslimin. Habis di Sandhurst, beliau bertugas sebagai seorang tentera, seorang askar. Ini yang keistimewaan ulama yang menjadi tentera ni. Beliau ditugaskan menjadi masuk dalam regimen askar Melayu Diraja. Dan biasa siapa yang dengar Prof Alatas ni, dia seorang yang pahlawan yang melawan komunis. Dia melawan komunis pada zaman sebelum merdeka dululah. Dan dia ditugaskan untuk menjaga artileri ataupun meriam lah, senang cakap meriam. Dan Prof Alatas ni disebabkan dia ditugaskan dalam menjaga meriam tu, kan meriam tu bunyi dia kuat, jadi pendengaran dia tu ada sedikit gangguan lah. Dan kalau tengok Prof Alatas tu memang dia siap-siapkan pakai alat pendengaran, alat bantu pendengaran, sebab waktu dia menjaga meriam tu dia mendapat kesan lah terhadap bunyi yang kuat, letupan yang kuat tu, sampai dia mengganggu pendengaran dia. Tapi Prof Alatas masih lagi boleh mendengar, sungguh pun tak cukup kuat, tapi dia memakai alat bantuan pendengaran ni lah. Jadi bayangkan seorang ilmuwan dilatih dengan disiplin ketenteraan, dan kita akan dapat lihat bagaimana hasil dan juga natijah daripada disiplin yang beliau terapkan tu. Dan saya ingat ni satu keistimewaan bagi kita lah untuk orang Melayu, untuk melihat seorang tokoh Melayu yang bukan sahaja dilatih, bukan sahaja terlatih begitu baik dalam bidang keilmuan, tapi terlatih juga dengan begitu baik dalam gaya hidup dan juga cara dia tu. Saya bukan nak banyak benda saya nak kongsi secara personal lah, pemerhatian saya dengan Prof Alatas, dapat berkhidmat dengan anak-anak murid Prof Alatas, dan juga alhamdulillah di kemudian di hujung usianya saya diberi peluang oleh guru-guru kami untuk bertemu dengan beliau secara langsung. Kalau kita tengok rumah, saya ada peluang untuk pergi kepada rumah Prof Alatas tu, tengok rumah dia memang sangat kemas, sangat bersih. Bayangkan seorang yang duduk seorang umur 80-90 tahun tu boleh memastikan setiap satu kedudukan bukunya, setiap satu kedudukan barang-barang di rumahnya, hiasannya, kerusinya, semua dalam keadaan begitu bersih dan teratur. Itu satu disiplin yang sungguh pun dia dah berusia, beliau masih lagi menerapkan disiplin itu. Dan daripada cerita guru kami sewaktu beliau menjawat jawatan di ISTEC sebagai pengarah ISTEC dulu, kita dapat kenal yang Prof Alatas ni memang seorang yang sangat menjaga masa, menepati waktu dan menjaga tutur kata dan juga janji-janji yang telah diungkapkan lah. Senang cakap, dia dalam kehidupan dia menjadi seorang yang noble man, insan adabi tu. Dia betul-betul menggambarkan apa yang beliau karangkan dalam kitab-kitab ataupun karya-karya beliau tu. Jadi balik menjadi tentera, kemudian disebabkan minat beliau yang begitu mendalam dalam bidang keilmuan, maka beliau meminta izin daripada regimen askar Melayu untuk berhenti dan juga menyambung pengajian di McGill, Kanada. Di McGill
Beliau McGill, Kanada. Beliau meneruskan pengajian di peringkat sarjana dan tesis sarjana beliau ialah tentang Raniri dan juga Wujudiyah Raniri. Satu tesis yang memperkenalkan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ke ke peringkat dunia. Bayangkan seorang ulama Aceh pada abad yang ke-16. Mungkin orang tak kenal, mungkin orang di rantau ini saja yang kenal. Rantau alam Melayu ni saja kenal. Kemudian Prof. Said Nakib Alatas mengambil Raniri, Syekh Nuruddin Raniri. Dia tulis satu tesis ilmiah berkenaan beliau ni dan diperkenalkan ke khalayak ilmu peringkat antarabangsa. Itu satu jasa yang sangat besar lah yang telah dilakukan oleh Prof. Said Nakib Alatas untuk memperkenalkan ulama Melayu kita ke peringkat dunia. Sebab sebelum ni ulama-ulama Melayu kita mungkin hanya dikenali dari kacamata orientalis kalau di peringkat antarabangsa. Tapi Prof. Said Nakib Alatas memperkenalkan semula Raniri ke peringkat lebih tinggi lah. Dan di McGill, beliau juga bertemu dengan pelbagai pemikir dan juga ilmuwan-ilmuwan dunia yang lain. Dan antara yang saya boleh sebut dan juga ingat tu, antaranya ialah Toshihiko Izutsu, seorang ilmuwan besar daripada Jepun yang telah melakukan terjemahan penuh Al-Quran ke dalam bahasa Jepun. Dan kemudian beliau juga ada bertemu dengan Syed Hussein Nasar, seorang lagi ilmuwan daripada Iran tapi sekarang dah menetap di Amerika, seorang pemikir juga. Dan di Kanada ni Prof. Alatas bertemu dengan pasangan hidup beliau lah, almarhumah Ibu Latifah. Dan daripada perkenalan beliau dengan Ibu Latifah tu lahirlah 4 orang cahaya mata yang menjadi anak anda kepada Prof. Said Nakib Alatas lah. Ada 4 orang cahaya mata. Sharifah Faizah, Syed Ali Taufik, kemudian Sharifah Syifa dan juga Syed Haidar. Anak-anak Prof. Alatas lah. Dan kalau siapa yang pergi ziarah pengubumian Prof. Alatas malam tu boleh dapatlah jumpa anak-anak Prof. Dan waktu sebelum Prof. Alatas dibawa ke kubur tu, anak kanda sulung beliau, anak kanda sulung lelaki beliau, itulah Syed Ali Taufik, Datuk Syed Ali Taufik, ada memberi tausiah ataupun peringatan berkenaan dengan jasa-jasa Prof. Alatas. Dan bayangkanlah di depan PMX, di depan Datuk Seri Zamri dan juga Datuk Seri Fadilah, PMX dan juga TPM dan juga Menteri KPT dan Menteri Agama juga. Bayangkan menyampaikan peringatan dan juga sumbangan Prof. Alatas untuk supaya dihargai lah oleh generasi kita pada masa sekarang. Jadi sekembalinya beliau daripada McGill, Kanada, beliau bertugas kalau tak salah saya bertugas di Dan kemudian sebelum tu pada tahun 1960-an begitu, beliau kemudian menyambung semula pengajiannya peringkat PhD di SOAS, School of Oriental and African Studies di London. Dan di situ beliau membuat tesis berkenaan seorang lagi ulama Melayu yang besar, iaitulah Syekh Hamzah Fansuri, mengkaji tentang Syekh Hamzah Fansuri. Dan di situ beliau meneroka lebih lanjut lah tentang Hamzah Fansuri. Dan beliau di situ satu tesis yang sangat penting dan juga sangat nadir lah. Kalau Hamzah Fansuri sebelum ni tak dikenali sebagai seorang tokoh dunia, Prof. Said Nakib Alatas berjaya mengangkat Syekh Hamzah Fansuri dikenali sebagai seorang tokoh dunia. Dan bayangkan karya-karya Syekh Hamzah Fansuri, hasil usaha sama antara Malaysia dan juga Indonesia, manuskrip Hamzah Fansuri kini diiktirafi sebagai salah satu memori dunia oleh UNESCO. Itu berkat daripada jasa Prof. Said Nakib Alatas dalam memperkenalkan Syekh Hamzah Fansuri kepada masyarakat dunia lah. Kalau sebelum ni mungkin Syekh Hamzah Fansuri dikenali oleh para orientalis, di dalam kacamata ilmiah, gelanggang ilmiah orientalis semata-mata. Kini Prof. Said Nakib Alatas pada waktu beliau melaksanakan tesis PhD beliau memperkenalkan
Syekh Hamzah Fansuri ni kepada masyarakat dunia lah. Dan kini kita dapat menikmati jasa-jasa beliau dalam memperkenalkan Syekh Hamzah Fansuri ke mata dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu usaha yang dibuat oleh Perak Atas pada zaman muda dia lagi. Bayangkan tahun 1930-an macam tu dia lahir. Kemudian tahun 1960-an tu dia dah ada PhD dan memperkenalkan ulama-ulama dunia, ulama-ulama Melayu ni ke mata dunia. Tapi sebelum tu, sementara beliau melanjutkan pengajiannya dan ulang-alik daripada Malaya pada waktu tu ke McGill dan juga ke London, beliau ada menghasilkan 2 buku yang awal. Satu tu ialah tentang syair ataupun satu disiplin pengarangan sastra yang dinamakan Rangkaian Rubaiyat. Rangkaian Rubaiyat. Saya ingat saya nak kena tunjuklah buku-buku tu supaya tuan-tuan boleh tengok. Tak maaf, saya tak tunjuk daripada awal. Buku ni dekat je dengan saya boleh ambilkan. Ada satu lagi Rangkaian Rubaiyat. Okey. Sambil-sambil ya. Sambil-sambil tu. Tak maaf, saya lupa nak ambil tadi. Akan saya bawa balik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada skrin ni, ni antara karya Perak Atas yang awal lah. Dan kalau tengok ni, dia ada kaitan dengan apa yang kita nak sampaikan. Ada seorang tokoh yang menulis kata pengantar untuk proses naik atas untuk buku yang awal ini. Tengok siapa yang tulis kata pengantar tu. Kata pengenalan oleh Zakbar. Bayangkan, seorang, kalau zaman ni anak muda lah. Seorang anak muda, tahun 1959, kurang lebih macam tu, menulis Rangkaian Rubaiyat. Rubaiyat tu apa? Dia ialah salah satu bentuk syair ataupun karya sastra puisi dalam bentuk tradisi yang dikarang ataupun sebenarnya diterjemahkan oleh Perak Atas daripada karya Omar Khayyam. Tapi dibuat dalam bahasa Melayu yang mengekalkan bentuk rubai daripada bahasa Farsi tu. Dan ini mendapat kata sambutan daripada Zakbar sendiri. Ini pengenalan proses nakil atas. Dan ini dari awal tu di belakang ni dia dapat sambutan daripada Zakbar lah. Belakang ke depan sekejap. Tafsiran tak di bahagian depan ni. Kata pengenalan Zakbar muka surat 3. Ni kata Zakbar, aluan-aluan Zakbar lah kepada karya Syed Nakil Atas semenjak dia muda lagi. Zakbar. So, bayangkan seorang muda mendapat perhatian seorang sarjana yang lebih besar lah. Saya ada tulis, kalau siapa yang tengok dalam Facebook saya tu, saya ada kongsikan bagaimana pertemuan antara Perak Atas dan juga Zakbar tu. Dan Perak Atas banyak mengkaji tentang ulama-ulama alam Melayu ni dan karya-karya daripada alam Melayu ni, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikanlah begitu banyak sekali khazanah yang beliau tinggalkan. Sebagai seorang ahli akademik, yang ni yang menariknya. Bayangkan pada waktu kita merdeka dulu, universiti pun tak berapa banyak ada. Banyak guru-guru besar yang menjadi pensyarah-pensyarah di universiti dulu banyaknya dapat training ataupun dapat asuhan daripada para orientalis barat. Orientalis ni dia dah advance lah pada zaman tu. Sebab mereka ni lah yang menghasilkan karya-karya ilmiah. Mereka ni lah yang menghasilkan kajian-kajian mengenai manuskrip dan juga kebudayaan Melayu. Jadi bentuk pengkajian mereka tu lebih menjurus kepada cara kajian dalam bentuk pandangan alam barat lah. Pandangan alam barat di universiti di pengajian tinggi. Kita baru merdeka, kita baru mendapat usaha untuk kita menghidupkan universiti, tapi banyak sentuhan universiti tu dibuat ataupun digagaskan ataupun digerakkan oleh orang-orang yang macam orientalis dan juga anak-anak murid mereka lah, ada orientalis tu.
Dan Prof Alatas, meskipun beliau mendapat pendidikan secara formal di barat, di McGill, Kanada, dan kemudian di SOAS di London, tapi kita dapat nampak dia punya pendirian dia tentang Islam tu sangat kental sekali. Pendirian tentang Islam dan juga kesejatian dan juga kesejadian tentang alam Melayu tu begitu kental sekali lah. Kalau tak, dia tak boleh lah tulis macam kajian beliau tentang Raniri, Syekh Nuruddin Raniri dan juga Syekh Hamzah Fansuri dengan begitu baik sekali dan memperkenalkan tokoh-tokoh ni untuk kita ketahui lah sampai sekarang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jasa Prof Alatas ni bukan sekadar pada buku, bukan sekadar pada naskah-naskah yang beliau tinggalkan ni. Ada banyak naskah yang beliau tinggalkan, jadi kita akan tengok satu demi satu. Dia sebenarnya pada masa yang sama, sebagai seorang yang berdisiplin, sebagai seorang yang berpengalaman, sebagai seorang yang hebat, jasa beliau ialah dalam penubuhan institusi, khususnya institusi pengajian tinggi. Tadi saya sebut tentang bagaimana sebelum ni institusi pengajian tinggi itu banyak dipusakai ataupun diwarisi daripada para orientalis, tapi sekembalinya Prof Alatas dan menuruti semangat kemerdekaan Malaya dan juga kemudian Malaysia tu, semangat kebangsaan tu, kita dapat lihat sumbangan Prof Alatas dalam menggerakkan pendidikan pengajian tinggi ni dengan cara dan juga acuan yang menuruti hakikat peradaban dan juga tamadun kita. Apa dia? Tamadun Melayu, peradaban Melayu dan juga tamadun Islam tu sendirilah. Bukan mudah untuk berhadapan dengan para orientalis ni, berhadapan dengan cerdik pandai yang telah sekian lama bergelumang dengan khazanah Melayu kita, dan untuk kita sanggah mereka tu. Kalau nak buat sedikit perbandingan untuk tuan-tuan dan perempuan faham, sebab kita ni ada ada sistem pendidikan kita ni, dia jadi macam dua lapis. Satu pihak, satu lapis, orang yang kononnya pendidikan sekular tu belajar di universiti lah kononnya. Tapi kononnya orang yang belajar dari pengajian agama Islam tu, dia belajar di pondok dan kemudian mungkin sambung belajar di Timur Tengah lah. Jadi macam ada dua lapis pendidikan setelah Malaya merdeka, setelah Malaysia dibentuk, kita merdeka ni, dia macam ada dua lapis masyarakat yang lahir. Satu masyarakat yang lahir daripada sistem pendidikan universiti yang dikatakan sekular tu. Satu lagi masyarakat yang lahir daripada sistem yang dikatakan sistem yang beraliran tradisi dan juga sistem pendidikan Islam tu sendiri, khusus untuk orang Melayu lah. Tapi Prof Alatas dia hadir dalam keadaan yang dia cuba pergi ke universiti yang kata pengajian tinggi yang baru ni, untuk dia mengislahkan pendidikan universiti tu supaya pendidikan universiti tu menepati dengan bentuk peradaban dan juga tamadun Islam tu. Jadi dia kena banyak bersilat lah dekat situ. Dia kena lawan, bersilat dalam arti kata lawan lah, dengan para orientalis yang kononnya menjadi gatekeeper ataupun penjaga kepada turath, manuskrip kebudayaan kita ni. Kena faham orientalis ni dia dah buat kerja mengumpul, menyelidik, mengkaji, menulis dan juga menyebarkan dan juga menubuhkan pendidikan tinggi ni dah lama dah, semenjak dia jajah rantau kita ni, baik orang tu Inggeris ke Belanda ke. Mereka dah lama menghasilkan kajian-kajian ilmiah, dan kebanyakan mereka ni pun boleh kata agak terror, agak hebat, agak macam sangat hebat lah dalam mengumpulkan khazanah-khazanah keilmuan, kebudayaan dan juga peradaban kita. Kalau kita tengok sampai sekarang pun macam tu. Kalau kita tengok manuskrip kita kan, artifak-artifak kita banyaknya terdapat di muzium-muzium di Eropah, termasuk juga perpustakaan-perpustakaan di Eropah, sebab mereka memang kumpul dan bawa balik dan buat kerja tu dah sekian lama. Bayangkan dengan segala kekuatan yang mereka ada tu, Prof Alatas balik dan juga cuba quote-unquote melawan mereka. Dan bukan sekadar lawan jadi kalah, tapi lawan dan juga menang. Menang dalam arti kata dapat meyakinkan para cerdik pandai yang lahir pada zaman seterusnya tu, untuk meyakini bahawa kita ni, walaupun kita ni orang Melayu, walaupun kita ni orang Islam, kita juga kita bukan kita juga, kita ini memang mempunyai
tradisi keilmuan yang begitu hebat dan bahkan melebihi tradisi keilmuan barat tu sendiri. Khususnya dalam mengkaji tentang bangsa kita sendiri, tentang peradaban kita sendiri, tentang agama kita sendiri. Dan kalau kita tengok karya-karya Puan Atas, dia memang tulis dalam bentuk ilmiah. Ilmiah. Sebab apa? Tu dah memang dia punya medan jihad dia. Memang medan perjuangan dia. Iaitu melawan dengan para orientalis yang memang menghasilkan karangan-karangan dalam bentuk ilmiah. Yang kalau kita nak melawan seseorang musuh tu, jadi dia perlukan medan yang sama lah. Dan Perang Al-Atas mengeluarkan segala senjata dan juga strategi dia supaya orang-orang macam para orientalis ni kita dapat lawan dia punya hujah-hujah dia, kita kemukakan cara pandangan kita, bukti-bukti kita, tafsiran-tafsiran kita sendiri. Dan bermula beliau menjadi baliknya daripada SOAS tu, beliau memulakan kerjaya beliau sebagai seorang pensyarah bermula di Jabatan Pengajian Melayu di UM sebagai seorang pensyarah kanan. Kemudian beliau diminta bersama dengan cerdik-cerdik pandai Melayu yang lain untuk menubuhkan sebuah universiti yang beracuankan kebangsaan. Apa dia universiti tu? Itulah Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sekitar tahun 1969, sekitar 1970. Itu tahun-tahun yang penting lah. Dan Puan Al-Atas ni begitu dikenali sebagai seorang profesor. Waktu tu umur dia mungkin muda lagi, sekitar 40-an begitu. Dan beliau mengasaskan sebuah institut tentang yang mengkaji tentang bahasa dan juga kebudayaan yang beracuankan cara pandang, cara falsafah kita sendiri. Itulah Institut Kebangsaan IBKKM, Institut Bahasa dan Kebudayaan Melayu, IBKKM. Nama singkatan dia begitulah. Dan pada masa yang sama beliau menjadi dekan yang pertama untuk Fakulti Pengajian Melayu lah di Universiti Kebangsaan, Fakulti Sastra di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau kita tengok sejarah penubuhan UKM, sejarah penubuhan UKM, kita akan dapati bahawa itu memang satu aspirasi penubuhan UKM tu ialah aspirasi orang Melayu, orang Malaysia lah secara umumnya, untuk menubuhkan universiti sendiri mengikut acuan dan juga cara kita sendiri. Pendidikan tinggi mengikut cara kita sendiri. Dan UKM ni mendapat nasihat dan juga tunjuk ajar daripada tokoh-tokoh yang lebih senior seperti Zakbar sendiri. Dan kemudian orang yang second generation tu macam Prof. Syed Nakir Al-Atas dan juga tokoh-tokoh yang lain, mereka ni lah yang menggerakkan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia tu. Dan Prof. Al-Atas sendiri pun dalam UKM tu dia menubuhkan institut yang dinamakan IBKKM, institut yang mengkaji tentang bahasa dan juga kebudayaan Melayu tu mengikut acuan kita sendiri. Jadi itu sumbangan penting untuk Prof. Al-Atas pada tahun 1970-an. Dan 1970-an tu tempoh yang penting juga sebab pada waktu itulah selepas peristiwa 1969 yang kita kata peristiwa 13 Mei yang dikatakan peristiwa yang mengubah landscape perjalanan penubuhan negara kita lah, negara Malaysia ni. Dia Prof. Atas juga terlibat dalam siri-siri perdebatan lah. Dan salah satu siri perdebatan beliau yang terkenal, catatan tentang perdebatan tu telah disiarkan oleh The Patriots. Boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di The Patriots bagaimana beliau berdebat dengan Lim Kit Siang. Bagaimana beliau berdebat dengan Lim Kit Siang dalam mempertahankan identiti dan juga kebangsaan Melayu kita ni. Pada waktu tu kan bila kita terjadinya peristiwa 13 Mei tu, berlaku rusuhan kaum dan sebagainya, berlaku satu persoalan. Sebenarnya Malaysia ni nak dibentuk dengan identiti apa? Jadi salah satu usul yang dikemukakan oleh Prof. Al-Atas dan didebatkan di hadapan semua orang, berhadapan dengan orang macam Lim Kit Siang tu, dia mempertahankan bahawa identiti Malaysia ni mesti berteraskan identiti Melayu, dan identiti Melayu tu mesti berteraskan identiti Islam. Sebab bagi beliau, Prof. Atas, dia kata Melayu dan juga Islam tu sudah menjadi peringkat universal. Dan orang bukan Melayu dan juga orang bukan Islam, sebenarnya tak perlu rasa takut, tak perlu rasa khawatir sebab banyak aspek-aspek universal yang kita boleh belajar.
daripada peradaban Islam dan juga peradaban Melayu yang sememangnya sudah berakar dan juga sudah begitu lama terbentuk di rantau inilah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengoklah debat Prof Alatas dan juga Lim Kit Siang tu yang baru ni saya tengok disiarkan oleh The Patriots. Jadi tahun 70-an pada masa yang sama juga Prof Alatas diundang untuk menyampaikan syarahan tentang penubuhan Universiti Islam. Dia tu convention ataupun muktamar berkenaan dengan pendidikan yang mengumpulkan semua ulama-ulama Islam di seluruh dunia, dan muktamar tu diadakan di Mekah. Muktamar berkenaan dengan pendidikan Islam. Dan waktu muktamar itu Prof Said Nakil Alatas memperihalkan dan juga mengusulkan untuk ditubuhkan sebuah universiti Islam, pusat pengajian tinggi Islam yang mengkaji dan juga memupuk generasi kaum muslimin dan mendepani cabaran semasa, cabaran sekularisasi lah, pendidikan Islam dalam erti kata yang sebenar. Dan Prof Alatas ni dia sangat terkenal dengan istilah pendidikan yang beliau usulkan, iaitulah istilah takdib tu. Istilah takdib. Kalau sebelum tu mungkin orang sebut tarbiyah, ta'lim, tapi Prof Alatas lebih mengkhususkan tentang istilah takdib sebab dia kata tengok krisis yang paling utama dilanda oleh kaum muslimin kita lah pada abad ke-20, abad ke-21 ni ialah krisis ilmu. Dan naknya bukan ilmu tu tak cukup, ilmu tu ada je, tapi ilmu yang dipelajari tanpa adab, ilmu yang dipelajari tanpa adab. Jadi perlu ada usaha ataupun usaha yang tersusun dan juga strategi yang berkesan untuk memastikan kaum muslimin tu diadabkan semula. Diadabkan semula. Adab dalam arti kata macam mana? Adab dalam arti kata memastikan mereka memahami tentang letak duduk akan sesuatu tu benar pada tempatnya. Itu benda yang tujuan adab tu lah. Adab tu bukan sekadar sopan santun, bukan sekadar lemah lembut, cakap elok-elok, cakap halus-halus. Itu salah satu aspek adab, tapi lebih tinggi lagi, adab itu ialah memastikan kita mengetahui setiap satu letak duduk akan sesuatu tu benar pada tempatnya. Letak duduk satu tu benar pada tempat dia. Itulah proses yang dinamakan sebagai takdib tu, yang digerakkan dan digagaskan oleh Prof Said Nakil Alatas melalui dan diusulkan oleh beliau melalui muktamar pendidikan Islam peringkat dunia tu yang diadakan di Mekah sekitar tahun 1970-an. Dan daripada situ Prof Alatas ada mengeluarkan satu karya yang begitu penting yang kalau ikut Syekh Hamzah Yusof, seorang tokoh pemikir Islam daripada Amerika, Syekh Hamzah Yusof, ini karya yang dikeluarkan oleh Prof Said Nakil Alatas, Islam and Secularism. Islam and Secularism. Dia yang diterbitkan oleh ABIM. Asalnya ni dia dicetak semula oleh di Istek, tapi kalau tengok yang originalnya tu diterbitkan oleh ABIM pada tahun 1978 lah. Tahun 1978. Jadi ini satu karya yang sangat penting. Kalau nak tahu banyak tentang Islam Secularism, nanti kita akan cari orang yang layak untuk memperkatakan tentang Islam Secularism ni. Tapi pada masa yang sama, hanya Islam and Secularism ni dalam bahasa Inggeris. Tapi pada masa yang sama, Prof Said Nakil Alatas ada mengarangkan, ataupun sebenarnya lebih tepat dikatakan ada memperkatakan dan juga memperihalkan tentang konten yang sama dalam Islam Secularism tetapi diungkapkan dalam bahasa Melayu. Dan saya fikir ini lebih awal dikarangkan sebab Prof Alatas ada sebut dalam Islam Secularism ni yang tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu, dia kata sebenarnya saya dah buat konten Islam Secularism ni lebih awal dikarangkan dalam bahasa Melayu, tapi memikirkan keperluan masyarakat Muslim sedunia, maka beliau keluarkan terlebih dahulu dalam bahasa Inggeris ni. Risalah untuk kaum muslimin, kalau tengok dari segi catatan sejarah pengungkapan dia ataupun idea awal dia tu, dan Prof Alatas khutbahkan benda ni, disampaikan dalam bentuk khutbah. Beliau sampaikan risalah untuk kaum muslimin ni semenjak tahun 1973 lagi. 1973 lagi. Dan pada waktu tu beliau menjadi dekan Fakulti Sastra
di UKM dan juga pengarah pertama IBKKM yang saya sebut tadi itulah. Dan risalah kaum muslimin ni kalau kita baca dengan Islam and Secularism, kita akan nampak parallel dia tu. Kita akan nampak kesamaan dari segi perbincangan yang diutarakan meskipun dalam kedua bahasa yang berbeza. Saya nak betulkan sikit dia punya fokus ni lari. So kita akan nampak kesamaan dari segi perbincangan dia tu antara dua judul yang diterbitkan ni lah. Risalah untuk kaum muslimin ni, dia kelebihan dia sebab dia diungkapkan dengan bahasa Melayu yang begitu, satu, indah, kedua, bahasa Melayu yang begitu baik sekali. Kalau siapa nak tengok bahasa Melayu yang boleh membicarakan tentang ilmu falsafah, boleh membicarakan tentang ilmu budaya, membicarakan tentang hal-hal yang tinggi bersifat abstrak, menjadi bahasa yang tinggi lah. Ini salah satu contoh karya yang perlu kita baca lah, yang dikarang oleh Prof. Syed Nakib Alatas. Jadi isu utama yang menjadi tumpuan bagi Prof. Syed Nakib Alatas pada waktu beliau mengarang tentang risalah untuk kaum muslimin dan juga Islam and Secularism ni ialah berkenaan dengan kemelut pemikiran tu. Kemelut pemikiran yang melanda kaum muslimin. Kemelut pemikiran apa? Dia berlaku pada dua tahap lah. Satu di tahap dalaman, kedua di tahap luaran. Satu di yang tahap dalaman tu dia berlaku masalah kehilangan adab di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin sudah tidak tahu nak meletakkan sesuatu tu pada satu tempatnya yang betul. Itu masalah dalaman kaum muslimin. Dan yang kedua, masalah luaran kaum muslimin, iaitulah masalah sekularisasi, masalah pensekularan kaum muslimin, iaitu pemisahan daripada agama, daripada kehidupan kita lah. Itu masalah yang sedang berlaku pada tahun 1970-an dan telah dijawab dengan begitu tuntas sekali oleh Prof. Syed Nakib Alatas dalam dua karya beliau, Islam and Secularism dan juga Risalah untuk kaum muslimin ni. Itu satu karangan beliau yang sangat penting lah. Satu ni dalam bahasa Inggeris, satu lagi dalam bahasa bahasa Melayu yang begitu indah sekali. Dan kemudian sekarang ni kita terbitkan dalam Jawi lah. Dan alhamdulillah karya ni kita mendapat restu dan juga izin daripada perorangan atas untuk dijawikan. Ini alhamdulillah saya dapat tanda tangan beliau lah. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan yang kita terbitkan pada tahun 2024. Siapa yang ingin mendapatkannya boleh tengok dalam beg kuning. Ada pin beg kuning. Okey, minggu lepas saya ada cerita sikit lah tentang seni penerbitan kita ni. Saya mungkin tak nak sentuh banyak sebab masa pun dah masuk jam 1 ni. Saya nak percepatkan juga. Satu lagi karya Prof. Alatas yang penting untuk tuan-tuan dan perempuan kena tahu. Sekitar tahun 1970-an juga beliau ada menyampaikan sebuah syarahan yang penting. Ini tak apa nampak, saya kena buka sikit lah. Yang berjudul Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Syarahan ini disampaikan sebagai syarahan pengukuhan pelantikan pada jawatan Profesor Bahasa dan Kesusasteraan Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia yang diucapkan pada tahun 1972 di Auditorium UKM. Waktu itu UKM masih lagi di Kuala Lumpur. Disampaikan tahun 1972. Dan untuk saya secara peribadi, naskah Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu ni satu naskah yang kata orang Melayu wajib baca lah. Orang Islam, kaum muslimin di rantau ni wajib baca. Sebab ini dia menjelaskan semula tentang peranan Islam sebagai revolusi dan juga pemangkin yang begitu besar dalam pemangkin peradaban kita di alam Melayu ni. Jadi dia menjadi satu khazanah dan juga sumbangan Prof. Alatas. Bagaimana kita nak melihat sejarah kita tu dengan lebih betul dan juga baik. Dan juga dengan lebih tepat lah. Sebab sekarang orang minat tentang sejarah, cakap tentang sejarah, podcast tentang sejarah, konten tentang sejarah memang paling tinggi lah dia punya rating. Orang suka tengok benda tu kan. Tapi untuk Prof. Alatas, kalau kita sekadar menumpukan sejarah tanpa kerangka yang betul, sekadar kita ambil wacana daripada orientalis, wacana daripada barat, dan kita ambil data-data sejarah yang begitu banyak, data-data runcitan tu yang disebut dalam buku ni, kita akan terjebak dengan kekeliruan, kita akan terjebak dengan
salah faham, kita akan terjebak dalam keadaan yang kita gagal mengenali hakikat peradaban kita sendiri. Dan Puan Alatas ni seorang, kalau kita baca naskah-naskah beliau ni, dia bukan seorang yang sekadar nak cerita tentang masalah aja. Bukan sekadar nak cerita tentang komplain masalah tu, masalah ni, apa cerita tanpa ada jalan solusi yang betul. Dalam buku ni juga beliau ada menunjukkan apakah solusi ataupun jalan keluar tentang kemelut-kemelut yang melanda dalam pemikiran kita, apa cara untuk kita pastikan bila kita nak mengkaji sejarah tu, kita akan ada satu kerangka yang betul dalam kita mengkaji sejarah, khususnya sejarah alam Melayu kita ni lah. Dan kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, salah satu usul yang penting dan juga kita kat sini di Akademi Jawi mempercayai dan juga memperjuangkan usul beliau tu ialah usul untuk kita, kalau kita nak angkat kembali bangsa kita dan kita nak menggunakan sumber-sumber sejarah sebagai sumber utama kekuatan bangsa kita tu, tidak dapat tidak kita kena tengok balik kita punya bahasa kita sendiri. Dan bahasa kita tu bukan sekadar bahasa yang bahasa Rumi, Melayu Rumi kita sekarang ni, tetapi kepada khazanah keilmuan Jawi kita. Ini dia terangkan lah tentang Jawi, macam mana Jawi itu memberi pengaruh kepada kebangkitan bangsa kita, dan bagaimana Jawi tu, tengok ni Purata pun tu ada huraikan tentang bahasa Jawi kan, menamakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa tulisan dia, iaitu bahasa Jawi. Jadi dia satu usul yang kita perjuangkan di Akademi Jawi, iaitu untuk menghidupkan Jawi itu sebagai salah satu sumber kekuatan bangsa kita. Kita dah tinggalkan Jawi ni kurang lebih 60 ke 70 tahun. Dan kalau misalnya kita kata belajar juga Jawi, kita hanya belajar Jawi sekadar bentuk tulisan-tulisan, ejaan-ejaan semata-mata. Itu pun ejaan pun jenuh bergaduh. Orang ni cakap macam ni ejaan, orang tu cakap macam tu ejaan. Jadi kita akan kehilangan tujuan utama kita belajar Jawi. Kalau ikut Puan Alatas, saranan beliau dalam Islam, dalam sejarah kebudayaan Melayu ni, tujuan utama kita belajar Jawi ataupun menghidupkan bahasa Jawi itu sendiri ialah supaya kita dapat meneroka khazanah-khazanah para alim ulama kita, khazanah Jawi kita dengan cara yang betul. Dan kalau tengok ni, di bahagian belakang tu, bahagian belakang buku Islam dalam sejarah ni, Puan Alatas ada tunjukkan lah apa bahan-bahan rujukan yang perlu dikaji, naskah-naskah yang masih lagi belum, dan naskah-naskah Jawi yang masih lagi belum kita kenal pasti dan diperkenalkan lah untuk generasi akan datang. Syekh Naruddin Raniri, Syekh Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani, Abdul Rauf Singkil, pemikiran yang lain tu, dan tulisan-tulisan serta pemikiran-pemikirannya terbit berkembang memancar ke Pulau Melayu Indonesia dari abad ke-16 hingga ke abad ke-18 Masihi. Dan naskah-naskah macam ni perlu dikaji dan juga diteliti lah. Dan itulah tujuan utama yang Prof. Alatas sebut dalam pengkajian Jawi tu. Rugilah kalau kita belajar Jawi sekadar nak lulus UPKK je, tapi kita tak kenal siapa nama ulama Jawi kita ni. Itu satu kerugian yang besar lah. So buku ni tahun 1978 diterbitkan di UKM tahun 1972. Tahun 1972 pertama kali tahun 1972, dan muncul Islam Secularism diterbitkan tahun 1978. Buku Risalah untuk Kaum Muslimin ni asalnya diterbitkan, maknanya diungkapkan oleh Puan Alatas semenjak tahun 1973 lagi. Tetapi diterbitkan dalam bentuk ruminya pada tahun 19 ini dalam bentuk ruminya yang asalnya tahun 2001 tak salah saya. 2001 di Istek tahun 2001. So kemudian kita terbitkan dalam Jawi inilah tahun 2024. Dan kenapa kita terbitkan dalam Jawi, macam saya cakap tadi itulah, ini usaha kita untuk memperkenalkan tradisi keilmuan Jawi ni. Kita nak beritahu bahawa tradisi keilmuan Jawi ni kita tak pernah matilah. Dia bersambung, bergalur daripada zaman Hamzah Fansuri sampailah ke zaman Prof. Syed Nakib Alatas. Prof. Syed Nakib Alatas ni bagi saya ialah seorang pemikir ataupun pengarang Jawi yang besar, yang hidup sezaman dengan kita, iaitu pada abad ke-21 ni. Kita ada Hamzah Fansuri abad ke-16, Raniri pada abad pertengahan abad ke-17, Abdul Rauf 17, kemudian Syekh Daud abad ke-18,
Kemudian Raja Ali Haji abad ke-19. Kemudian Syekh Wan Ahmad Al-Fatani abad ke-20. Kemudian Zakbar pertengahan abad ke-20. Dan sekarang ni abad ke-20 ke-21 ni, itulah Prof. Syed Nakib Alatas. Bayangkan kita ni ada tradisi dan juga warisan yang kita dapat daripada zaman ke zaman tu. Dan para alim ulama kita ni bersusul galur keilmuan mereka ni sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara Along Amma ada tanya, adakah Prof. Alatas ialah Syekh Hamzah Fansuri zaman ini? Saya tak beranilah nak cakap macam tu kan. Tapi kita tengok nama Prof. Alatas tu sendirilah. Prof. Alatas nama dia, kalau dalam buku Jawi ni special. Dia ni Prof. Alatas yang betulkan kami ya. Bila kan nama biasa kita dengar dia Said Muhammad Nakib Al-Atas. Tapi kalau siapa yang belajar bahasa Arab tu dapat nampak dia tulis Said Muhammad An-Nakib Al-Atas. Kenapa dia letak Al dekat An-Nakib ni? Ini saya pun tanya Prof lah, kenapa Prof letak nama An-Nakib ni dekat buku Jawi dia. Dia kata sebab peranan dia dalam zaman ni ialah sebagai penjaga An-Nakib. Nak jaga kita daripada apa? Nak jaga kita daripada sekularisasi, nak jaga kita daripada masalah dalaman, masalah rumah tangga kita, iaitu masalah kehilangan adab. So An-Nakib ni maksud dia penjaga. Jadi Prof. Alatas ni kalau nak kata dia sebagai Hamzah Fansuri zaman ni, saya rasa dia peranan dia lagi besar kot daripada Hamzah Fansuri. Kalau Hamzah Fansuri peranan dia ialah untuk menjelaskan tentang hakikat ketuhanan dan juga menyusun bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu moden tu. Itu peranan Syekh Hamzah Fansuri. Tapi peranan Syed Nakib Alatas ni lagi besar lah, sebab dia menghadapi cabaran, bukan setakat cabaran dalaman, termasuk juga cabaran luaran. Apa cabaran luaran tu? Ini yang kita sebut tadi tu, sekularisasi, sekularism istilah buku, tapi cabaran tu sekularism yang berlaku sepanjang masa, yang dinamakan sekularisasi, pensekularan kaum muslimin kita ni. Jadi itu satu usaha yang Prof. Alatas buatlah untuk kita. Itu saya berhenti pada tahun 19 sehingga 1980-an, sebab bermula tahun 1980-an dan seterusnya Prof. Alatas dia ada satu usaha yang lebih besar dan juga lebih memberi impact kepada kaum muslimin. Tadi itu dia fokus kepada rantau alam Melayu, sejarah alam Melayu dan seterusnya. Dia menjadi pentinglah untuk bangsa kita. Kemudian tahun 80-an kemudian tu beliau membuat usaha yang lebih besar dan lebih signifikan, iaitu menubuhkan ISTAC, Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC. Saudara Along Amma ada komen, nama seperti leluhurnya Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq. Betul lah, sebab dia datang pada keturunan tu kan. Besar jasa Prof. Alatas, alhamdulillah. Jadi generasi kita lah yang patut mengenali dan juga kenal, paling tidak kenal nama lah. Kenal nama macam kita kenal Hamzah Fansuri, Raniri. Kita ada Syed Nakib Alatas pada zaman kita. Kita jangan rasa ulama-ulama ni macam jauh je apa dia punya rantaian masa tu. Kita sebut nama Imam Al-Ghazali kan, Jalaluddin Rumi, Hamzah Fansuri, Raniri, macam kononnya mereka ni jauh sangat kita. Sebenarnya tradisi tu masih lagi hidup sampailah ke zaman kita ni. Kalau kita baca Prof. Syed Nakib Alatas, macamlah juga kita jumpa karya-karya Ghazali, karya-karya Raniri, karya-karya Hamzah Fansuri, karya-karya Jami, Muhyiddin Ibn Arabi dan seterusnya lah. Itu satu kelebihan lah yang kita ada dan kita patut syukur lah. Sungguh pun beliau telah meninggalkan kita 2-3 hari yang lepas, tapi karangan beliau masih lagi ada. Jadi saya ada sebut tadi, kita juga selain daripada karya-karya yang Prof. Alatas tinggalkan kepada kita, kita juga kena kenal anak-anak murid kanan beliau, anak-anak murid yang mendapat pendidikan langsung daripada Prof. Alatas, khususnya mereka yang sampai sekarang masih lagi membawa nama Prof. Alatas dalam kehidupan mereka lah. Sungguh pun sudah berjawat jawatan Profesor Jusa A, Profesor besar apa semua, tapi mereka tidak melupakan jasa dan juga ajaran guru mereka. Siapa antaranya? Itulah yang pertama, itulah yang murid paling kanan, Profesor Wan Muhammad Noor Wan Daud. Beliau berjuang bersama Prof. Alatas semenjak daripada mulanya adanya ISTAC sampailah ISTAC tu jadi terkeluarlah. Kalau baca posting Ibnu Rijal
di Rumah Biru. Kita dapat nampak lah apa yang terjadi pada Istek tu. Tapi saya nak sebut tentang jasa Prof Wan yang begitu besar lah. Profesor Wan Muhammad Noor Wan Daud. Boleh Google siapa orangnya. Dia sangat dikenali dalam menterjemahkan idea-idea perubahan alatas supaya lebih difahami oleh orang macam generasi macam kita ni. Oleh orang awam. Macam kita, bukan orang awam lah. Orang yang baru nak mengenali tradisi perubahan alatas ni. Bukan nak kata dia mempermudahkan. Tapi Prof Wan ni, jasa dia ialah dia berjaya menunjukkan contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh yang benda yang abstrak yang cakap dalam bidang falsafah apa semua tu, tapi dikaitkan dengan peristiwa sejarah, peristiwa semasa, tentang dengan data-data yang kita boleh nampak, berita-berita. Dia itu kehebatan Prof Wan, iaitu dia berjaya menterjemahkan idea-idea besar ni untuk kefahaman dan juga penghayatan orang-orang yang generasi seterusnya macam kita khususnya. Saya sendiri kalau nak cakap jasa Prof Wan ni begitu besar kepada kami, sampai tahap tu dia, kalau saya tak baca Prof Wan, saya takkan faham lah karya Prof Alatas ni. Sebab buku dia macam buku Prof Wan, Educational Philosophy and Practice of Syed Nakib Alatas tu, InsyaAllah kita sedang usahakan untuk terbitan baru nanti bersama Kesis. Itu dia menjelaskan begitu banyak lah tentang falsafah dan juga amalan pendidikan Prof Syed Nakib Alatas. Maaf. Dan kemudian buku Profesor Wan yang berjudul Budaya Ilmu. Buku yang sangat terkenal. Dia menceritakan tentang pengamalan budaya ilmu dalam pelbagai jenis peradaban. Tapi kita tahu kalau kita baca buku tu, dia pakai kerangka Prof Syed Nakib Alatas lah, untuk menjelaskan aspek-aspek kebudayaan ilmu dalam pelbagai peradaban ni, khususnya dalam peradaban Islam lah. Itu kelebihan Profesor Wan Muhammad Noor. Satu lagi, guru-guru yang mungkin saya cuba sebut seramai yang mungkin untuk tuan-tuan dan puan-puan kenali mereka lah. Kalau saya terlepas tu, saya nak minta maaf banyak-banyak lah. Seorang lagi ialah Profesor Muhammad Zaini Osman, guru kami. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih lagi menuntut ilmu dengan mereka. Profesor Muhammad Zaini Osman, kalau siapa yang rajin search dekat YouTube dan juga Facebook juga, beliau ada sesi khas, biasa setiap sebulan sekali, bersama Zaini Ujang, memperihalkan karya-karya Prof Syed Nakib Alatas lah. Dan Profesor Muhammad Zaini Osman ni, saya rasa ramai orang kenal beliau sebab beliau seorang penyampai yang fasih lah, khususnya dalam bahasa Inggeris. Dia menyampaikan idea-idea Prof Alatas dalam bahasa Inggeris yang begitu untuk mencapai dalam pelbagai kelompok dan juga khalayak masyarakat. Mungkin juga ada setengah tu orang kata agak tinggi perbahasan beliau, tapi kan benda yang tinggi ni sebenarnya bukan benda tinggi tu yang perlu direndahkan. Orang yang rendah tu yang perlu ditinggikan kan. Itu dia punya usaha untuk kita lah, untuk islahkan diri kita, untuk baiki diri kita. Patutnya kita ni yang kena berusaha mengangkat diri kita supaya menjadi lebih baik itulah. Jadi Profesor Muhammad Zaini Osman yang juga banyak memperkenalkan karya-karya Prof Alatas kepada khalayak awam, khususnya melalui, kalau sekarang ni melalui platform video, melalui platform podcast bersama Zaini Ujang. Boleh search je Muhammad Zaini Osman, Zaini Ujang. Nanti akan jumpa dia punya rakaman video tu. Kalau susah, cari je di Rumah Merah YouTube Akademi Jawi Malaysia lah, yang kita akan kongsikan. Kita ada kongsikan rakaman beliau. Kemudian saya boleh sebut lagi macam Dr. Muhammad Zaidi Ismail yang sekarang tu ialah Timbalan Ketua Pengarah IKIM. Beliau ni banyak membuat perancangan yang baik untuk pendidikan alternatif mengenai gagasan Prof Syed Nakib Alatas melalui WISE. WISE tu Worldview of Islam Series, satu siri wacana pendidikan alternatif berkenaan perbahasan tentang worldview, tentang gagasan Prof Syed Nakib Alatas lah, Worldview of Islam. Dan gagasan ni, pendidikan alternatif ni memang memberi kesan dalam pelbagai khalayak masyarakat lah, dan dilaksanakan di pelbagai peringkat, sama ada di tanah air kita dan juga di peringkat antarabangsa, baik dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Nanti insyaAllah saya fikir tidak lama lagi akan ada iklan tentang WISE. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh masuklah WISE untuk mengenali idea Prof Alatas dengan lebih baik dan juga tersusun. Dan dalam WISE tu ada guru-guru
yang juga menyumbang dalam syarahan WISE tu, antaranya ialah Dr. Muhammad Farid Shahran, Dr. Sani Badrun, Dr. Roslan Abdul Jelani, Profesor Tatiana Dikesis juga, Dr. Muhammad Hilmi Ramli, dan juga guru-guru kami yang mungkin saya tak sempat lah nak sebutkan nama mereka satu persatu di sini. Saya mohon maaf banyak-banyak lah. Dan WISE ni mendapat sambutan bukan sekadar, macam saya cakap tadi, bukan sekadar di tanah air, dia juga dapat sambutan di Eropah, di Sweden, di Mesir juga, dan juga di negeri-negeri lain lah di Malaysia ni. Dan dia menjadi satu ruang yang begitu baik untuk kita mempelajari dan juga mengenali lebih lanjut tentang gagasan idea Prof. Syed Nakib Alatas ni. Di samping itu juga tadi saya ada sebut nama Dr. Roslan. Dr. Roslan juga seorang anak murid Prof yang agak akrab dengan beliau. Yang beliau ni banyak mengadakan kelas-kelas secara, saya sebut tadi, alternatif di mana-mana, sama ada di KSIS. Kadang-kadang Dr. Roslan juga ada berbicara di kafe, menyantuni pelbagai pihak lah, di kafe juga. Dan banyak rahsia-rahsia yang kita boleh belajar daripada beliau berkenaan dengan Prof. Syed Nakib Alatas, sebab dia antara anak murid Prof yang berkhidmat dengan Prof pada waktu-waktu detik-detik sukar Prof Alatas. Semenjak Prof Alatas dikeluarkan daripada ISTEC, Dr. Roslan lah yang berkhidmat dengan Prof Syed Nakib Alatas. Dan kalau dalam kelas-kelas beliau tu banyak cerita-cerita, anekdot yang menarik yang boleh kita dengar tentang hubungan beliau sebagai anak murid dengan guru beliau, Prof Syed Nakib Alatas. Dan Dr. Roslan ni seorang yang mendapat hubungan langsung, pelajaran langsung dengan almarhum Prof lah. Dan kalau dan beliau pun agak aktif melakukan kelas-kelas ataupun perkongsian-perkongsian secara persendirian. Sampai tahap tu di rumah beliau sendiri pun beliau buka kelas untuk baca buku-buku Prof Alatas ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cari je Dr. Roslan Abdul Jelani. Di samping itu juga ada guru-guru kita yang lain yang saya boleh sebut nama mereka, iaitulah Dr. Adi Setia, iaitu dalam bidang khusus dalam bidang sains dan juga ekonomi, Dr. Prof Tatiana Denisova, dan yang terkenal di Facebook tu Dr. Khalif Muammar. Ini memang sangat masyhur lah kalau di Facebook, di Rumah Biru. Kalau nak dengar pandangan beliau tentang pelbagai isu semasa, khususnya tentang isu-isu agama, dan dikaitkan dengan idea Prof Syed Nakib Alatas, boleh tengok page beliau, Dr. Khalif Muammar, yang beliau ada banyak huraikan dan juga kongsikan tentang pandangan beliau yang bersumberkan dan juga berteraskan Prof Syed Nakib Alatas lah, idea-idea Prof Syed Nakib Alatas. Dan juga guru-guru kita yang lain lah yang memang mendapat pendidikan langsung daripada Prof Syed Nakib Alatas, antaranya Dr. Bazli Syafi'i daripada Terengganu, dan ramai lagi lah. Minta maaf lah kalau saya tak dapat sebut satu demi satu lah nama mereka ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari je nama-nama mereka ni. Dan usaha kita, macam saya sebut tadi, kita nak menghargai jasa para alim ulama tu, jasa Prof Syed Nakib Alatas ni. Satu, kita boleh kenal lah nama beliau, kita kenang nama beliau, kita tahu apa sumbangan beliau. Saya ada kongsikan serba sedikit sebentar tadi. Kemudian kita boleh tengok karya-karya beliau, baca karya-karya beliau, cuba dapatkan manfaat daripada karya-karya beliau. Dan kemudian yang terakhir, saya boleh kongsikan ialah mengenali siapakah anak-anak murid beliau. Saya sebut nama seorang-seorang tadi tu sebab kadang-kadang nama-nama anak murid beliau ni kita tak kenal. Selalu orang sebut dalam Rumah Biru kan. Kalau dalam media-media sosial orang selalu kritik gagasan Prof Alatas ni eksklusif lah, susah nak didekati lah, anak-anak murid dia kerek lah. Kan sebab kerek, eksklusif, susah didekati apa tak, saya menyaksikan mereka ni cuba berkhidmat sebaik mungkin untuk imbangkan antara ketinggian falsafah, ketinggian ilmu Prof Syed Nakib Alatas dan juga dengan menyantuni keadaan masyarakat kita pada masa kini. Sepatutnya kita ni kena terbuka hati lah, kena ikhlas lah kalau dalam bentuk ilmu. Mungkin kena marah satu kali, dua kali tu sabarlah sikit kan. Kena tegur, kena buang, kena tegur je. Dan seorang guru ni bila tengok anak murid tu ikhlas untuk mengubah diri dia, saya yakin
hubungan dan juga aliran ilmu tu akan sampailah kepada kita. Kalau setakat kena maki, kena marah satu dua kali tu, orang pondok pun macam tu juga kan, kena marah dengan tok guru semua. Kalau tak marah tu kita tak tahu apa yang masalah dalam diri kita, apa yang kita perlu betulkan dalam diri kita tu. Jadi perlulah benda tu. Jangan risau. InsyaAllah kita kalau kita dapat nampak apa guru kita ni, saya dapat saksikan sini, kalau kita nampak keikhlasan seseorang tu dalam menuntut ilmu, insyaAllah Allah akan mudahkan segala urusan beliau tu lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kerana mengikuti perbincangan perkongsian mengenang Prof Zaid Nakil Alatas. Saya rasa bukan berhenti takat hari ini saja. Sekarang pun dah 1.20, 1 jam kurang lebih saya bercakap, berkongsi tentang kenangan dan juga mengenang almarhum Prof Zaid Nakil Alatas, tentang jasa beliau, karya beliau dan juga anak-anak murid beliau yang wajar kita kenali. Tak habis pada hari ni, insyaAllah mungkin saya akan sambung lagi pada sesi live esok lusa ni, sambil-sambil kita semua orang duk mula mendengar dan juga ingin mula mengenali Prof Zaid Nakil Alatas ni. Dan juga karya-karya beliau saya akan perkenalkan, tak semua apa yang diterbitkan oleh di Akademi Jawi lah, khususnya risalah untuk kaum muslimin ni. Dan juga ada satu lagi yang kita terbit dalam Jawi juga, itulah tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam, Prof Zaid Nakil Alatas juga. Tapi ni karya ni lebih nipis, tapi percayalah karya ni lebih berat daripada risalah untuk kaum muslimin ni. Ini kita tak letak dalam beg kuning lagi ya. Dia masih lagi dalam bentuk kita belum bersedia lagi lah untuk diperkenalkan secara lebih meluas. Tapi Dr. Roslan tadi sebut tadi, ada bicarakan buku ni di Kek Molek, tempat kawan kita Abang Zaman, Kek Molek di Taman Melawati. Dia ada bicarakan buku tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam. Jadi kalau nak menuntut ilmu, bertalaki kitab tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam ni, boleh pergilah ke Kek Molek tu untuk dapatkan pendidikan langsung daripada Dr. Roslan di sana. Risalah untuk kaum muslimin, ini yang kita dah terbitkan, dan ini sebenarnya dia boleh dibaca sendirilah saya fikir, walaupun bahasa dia agak tinggi bagi setengah orang, tapi sebenarnya is very enjoyable read, sebab karya ni dia dia ibarat bicara Prof Zaid Nakil Alatas kepada hati-hati kita, kepada jiwa kita kan. Disebut wahai saudaraku, wahai saudaraku kan. Jadi macam dia address kita. Jadi disebut tentang aku sampaikan nasihat ni kepada kamu. Dan yang menariknya dia boleh baca dalam Jawi lah. Dia sebab pengalaman baca dalam Jawi ni dia lain lah daripada baca dalam Rumi kan. Semua orang yang baca Jawi ni dia tahu lah apa rahsia baca dalam Jawi, apa perasaan dan juga apa feeling baca dalam Jawi tu, pengalaman baca dalam Jawi tu. Bukan main-mainnya cara baca, sebab dia melatih otak kita untuk membaca dengan aktif. Ini kita akan baca nantilah apa risalah untuk kaum muslim ini, insya-Allah kita bersama tim Sarawak, kawan-kawan kita daripada Kuching, Sarawak, Persatuan Pencinta Ilmu dan juga Budi Kuching, Persatuan Pencinta Ilmu dan Budi Kuching, yang digerakkan dulu oleh arwah Kak Aminah. Sekarang bersama kawan-kawan kita Kak Syamsiah dan juga Abang Naim Abdul Muntaqim, kita akan cuba gerakkanlah bacaan risalah untuk kaum muslimin ni, bersama dengan guru-guru yang saya sebut tadi tu, satu demi satu lah, insya-Allah kerjasama dengan kawan-kawan kita daripada Kuching, Sarawak, untuk baca risalah untuk kaum muslimin ni nanti lepas bulan 6 nanti kot, insya-Allah. Kita tunggukan makluman lanjut lah daripada mereka. Sementara tu tuan-tuan dan perempuan, sebagai tanda sokongan boleh dapatkanlah buku risalah untuk kaum muslimin ni dalam beg kuning kita ada letak. Jadi boleh dapat feeling dulu lah baca dalam Jawi kan, buku Zaid Nakil Alatas ni. Baik, saya ingat sesi untuk pengenalan dan juga mengenang Prof Zaid Nakil Alatas tu kita akan tangguhkan dulu. Kita nak masuk kepada agenda kita hari ni, hari Sabtu ni, hari Selasa ni, hari Sabtu pula kan. Hari Selasa ni iaitu untuk kita teruskan bacaan buku terjemahan Zabbar, terjemahan Hamlet kan. Itu kita hari Selasa memang kita peruntukkan setiap hari Selasa untuk kita baca naskah terjemahan Zabbar. Saya nak kongsikan skrin sebentar ya.
Kita baca dalam Jawi ya, naskah ni. Share screen dulu. Okey. Bentar ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok naskah Hamlet. Oh, di tengah sangat. Macam mana nak buat ni? Okey, saya ingat buat macam ni lah. Kemas dalam meja ni, banyak buku ni. Tak sempat nak tunjukkan satu-satu. Okey, naskah Hamlet. Harapnya saya muncul kat skrin tu. Sebab kalau tak muncul tu nanti TikTok boleh ban saya. Sebab tak ada muka, tak ada aktiviti. Okey. Kalau buat macam ni nampak. Ini lebih baik lah. Okey, hari tu kita dah baca Hamlet ni sampai ke muka surat 46. Muka surat 46. Iaitu cerita tentang si Hamlet ni sudah berkonfrontasi dengan ibunya, dengan permaisuri. Kononnya si ibu ni nak menyampaikan rasa kecewanya dengan Hamlet sebab menyakitkan hati ayah tirinya. Sebab Hamlet tu dia masuk, dia buat satu cerita, satu lakonan wayang berkenaan dengan peristiwa pembunuhan ayahandanya. Jadi dia cuba lakonkan semula cerita tu. Di tuan-tuan dan perempuan, kita dah sampai Hamlet tu konfront dengan ibunya lah, yang merupakan permaisuri kepada raja baru tu. Dia laki dia meninggal, iaitu ayah Hamlet meninggal. Kemudian dia kahwin pula dengan adinda ataupun adik kepada raja yang dibunuh tu lah. So Hamlet dah konfront lah dengan orang tu, dan dia pada waktu tu ada orang cuba mengintip-ngintip perbincangan mereka ni. Jadi nama orang tu Polonius mengintip tu. Jadi dia jadi macam satu peristiwa tu, kita berhenti dekat situ lah. Kita nak sambung balik baca pada muka surat 45 ke 46. Saya ulang balik daripada 45. Lepas tu kita akan sambung semula cerita tu lah. Okay, saya nak tunjuk guna magnifier, show magnifier. Okay. Nampak jelas tengok kat TikTok nampak jelas. Okay, kita baca dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadan, oleh sebab kematian Polonius ini dapatlah raja suatu peluang berdalih hendak menghantarkan Hamlet keluar dari negeri Denmark. Titahnya, jika Hamlet... ini macam kita tak baca lagi. Kita baca daripada muka surat sebelumnya. Minta maaf. Saya takut kita terlajak ke depan banyak sangat. Tak maaf, kita terskip banyak sangat ni . Okay, daripada sini. Betul. Maka permaisuri pun sangatlah malu rasanya kerana Hamlet telah menghadapkan pandangannya ke sebelah dalam dirinya itu. Dilihatnya dirinya tersangatlah hodoh dan cemar, seperti orang penuh berpekung seluruh tubuhnya. Kemudian ditanya pula oleh Hamlet, sekarang bagaimanakah bonda boleh sedap hati diam bersama-sama lagi dengan orang ini? Jadi isteri kepadanya. Oh, ini kita dah baca. Itu sampailah dia ada Polonius tu muncul dekat celah tirai tu. Hamlet telah terlupa dan lagi disuruh oleh hantu itu. Hamlet berkata-kata kepada bondanya perkataan yang jangan diberi, ia takut kerana tu. Okay.
Suami bondanya pertama dan takhta kerajaan. Tak apa, kita cuba baca daripada sini. Okey, baca daripada sinilah. Pertama, lost pula. Okay, sekali lagi. Maka permaisuri pun sangatlah malu rasanya kerana Hamlet telah menghadapkan pandangannya ke sebelah dalam dirinya itu. Dilihatnya dirinya tersangatlah hodoh dan cemar seperti orang yang penuh berpekung seluruh tubuhnya. Kemudian ditanya pula oleh Hamlet, sekarang bagaimanakah bonda boleh sedap hati diam bersama-sama lagi dengan orang ini jadi isteri kepadanya? Ia telah membunuh suami bonda yang pertama dan takhta kerajaan negeri Denmark ini pun telah dapat kepadanya dengan jalan tipu dan tiada sebenarnya, seperti pencuri mengambil harta orang. Hamlet confront ibu dia. Kalakian, kebetulan pula pada waktu ia bercakap demikian itu, ia pun terlihat hantu ayahandanya masuk ke dalam bilik itu. Rupanya tiada bersalahan seperti rupa hidupnya dahulu dan pakaiannya pun samalah seperti yang baharu dilihatnya itu juga. Maka dengan gementar dan dahsyat yang amat sangat, Hamlet pun bertanya kepada hantu itu, apakah kehendaknya datang itu? Maka jawab hantu itu, ia datang mengingatkan kepada Hamlet pasal bila yang telah dijanjikan oleh Hamlet kepadanya dahulu. Kerana nampaknya Hamlet telah terlupa dan lagi disuruh oleh hantu itu, Hamlet berkata-kata kepada bondanya perkataan yang menghiburkan hatinya. Jangan diberi ia takut dan bercinta. Kerana jika dibiarkan tentu ia mati oleh duka cita dan ketakutannya itu. Setelah itu, hantu itu pun ghaiblah. Maka tiada siapa-siapa jua pun yang nampak akan dia melainkan Hamlet seorang. Berapa pun ditunjukkan kepada bondanya ke tempat hantu itu berdiri dan diceritakannya. Demikian-demikian rupanya, tiadalah juga bondanya nampak. Okay. Maka sangatlah ketakutan bondanya melihatkan Hamlet seperti bercakap dengan angin sahaja kerana tiada apa-apa yang kelihatan. Maka titah permaisuri, sahlah Hamlet, segala perkara yang engkau katakan dari hal hantu ini ialah oleh sebab gila engkau jua. Tetapi Hamlet telah meminta sangat-sangat kepada bondanya, jangan berfikir demikian. Bonda, anak anda yang dikasihi, katanya, jangan apalah bonda bersedap-sedap hati mengatakan hantu itu datang oleh sebab gila anak anda, melainkan ialah oleh sebab dosa dan kesalahan bonda juga ia datang itu. Cubalah bonda rasa nadi patik, cukup bergerak dengan sempurna seperti nadi orang yang sehat, bukannya seperti nadi orang gila. Maka menangis-nangislah ia meminta kepada bondanya itu suruh mengaku dan taubat betul-betul kepada Tuhan daripada segala kesalahannya yang telah lalu itu. Dan bagi yang kehadapan, janganlah bercampur-campur lagi dengan raja itu dan jangan lagi jadi isteri kepadanya. Kemudian katanya, apabila bonda telah mengubah kelakuan bonda dan telah menunjukkan diri bonda sebenarnya bonda kepada Patik dengan menghormatkan kenangan-kenangan paduka ayahanda Patik yang telah mangkat itu, maka pada ketika itu Patik kelak menyembah dan meminta ampun kepada bonda seperti anak meminta ampun kepada ibunya. Permaisuri pun berjanji akan berbuat seperti kehendak Hamlet itu. Setelah itu, mesyuarat itu pun selesailah. Jadi Hamlet dengan ibunya dah konfront, jadi selesai. Okay, sambung kat sini ya. Setelah lepas daripada itu, barulah Hamlet selesai berhadap kepada orang yang telah mati terbunuh olehnya itu.
diperiksanya siapa dia yang sebenarnya. Tiba-tiba, ni yang jadi suspend tu, ada tiba-tiba dilihatnya ialah Polonius, ayahanda kepada Ophelia, kekasihnya yang amat dicintainya itu. Alamak, dia terbunuh bakal bapa mertua dia. Maka terkejut besarlah melihat hal yang telah berlaku itu, serta dengan duka citanya. Lalu diangkatnya mayat orang tua itu ke tepi. Setelah redalah sedikit rasa hatinya itu pun, ia pun menangis yang amat sangat tersedan-sedan dengan hiba dan sedihnya melihatkan hal yang telah dilakukannya itu. Tetapi apalah daya, kerana telah berlaku dengan tiada sengaja adanya. Syahadan, oleh sebab kematian Polonius ini, dapatlah raja suatu peluang berdalih hendak menghantarkan Hamlet keluar dari negeri. Negeri Denmark. Dia kena buang negeri lah. Raja nak buang negeri Hamlet tu. Titahnya, jika Hamlet tiada keluar dari negeri Denmark, tentulah ia akan dapat perkara besar sebab membunuh Polonius itu. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya lah ia pergi dahulu. Padahal yang sebenar kehendaknya itu, ia hendak membunuh Hamlet. Bahkan, jika boleh, hendak dibunuhnya Hamlet ketika itu juga, kerana ia sangat takut entah apa-apa mara bahaya yang akan dibuat oleh Hamlet ke atas dirinya kelak. Akan tetapi, tiadalah berani ia hendak membunuh terus demikian. Takut pula barangkali orang besar-besar dan rakyat negeri sekaliannya kelak bangkit menderhaka, kerana mereka itu sekalian sangatlah kasih akan Hamlet. Maka istimewa pula permaisuri, sungguh pun ia jahat serta dengan segala kelakuannya mengganti suami itu, tetapi sangatlah juga ia kasih sayang akan puteranya, Prince Hamlet itu, kerana itulah seorang puteranya. Maka oleh sebab segala perkara inilah, raja yang cerdik ini telah menetapkan hendak menghantarkan Hamlet ke luar negeri, dan di sana barulah disuruh bunuh akan dia. Ni konflik politik istana ni, bawa orang keluar sana keluar sini kan. Maka dititahkannya orang membawa Hamlet dalam sebuah kapal pergi ke negeri England. Pergi ke England pula. Kerana pada zaman itu negeri England takluk serta membayar ufti kepada kerajaan Denmark. Akan Hamlet diserahkannya ke dalam jagaan 2 orang juak raja. Merekalah akan menjaganya di dalam kapal itu sehingga sampai diserahkan kepada Raja England. Maka diberinya kedua penjaga itu sepucuk surat mengatakan apabila sampai sahaja Hamlet ke England, hendaklah dibunuh akan dia, kerana ada beberapa kesalahan yang besar telah diperbuat di dalam Denmark. Maka kesalahan-kesalahan itu adalah sekali disebutkan di dalam surat itu dengan perkataan-perkataan yang tiada benar. Dengan hal yang demikian, kapal itu pun berlayarlah dengan Hamlet serta kedua-dua penjaganya yang tersebut itu. Akan tetapi, Hamlet sudah terasa syak di dalam hatinya, mengatakan raja berniat salah juga akan dia. Maka dihantar ke England. Setelah sampai akan dia, maka dihantarnya ke England itu. Oleh itu, maka setelah sampai di tengah laut dan hari pun sudah malam, lalu dicurinya surat itu, dibukanya dan dibacanya. Maka didapatinya sahlah
seperti sangka-sangkanya itu. Maka oleh Hamlet, dikikisnya namanya sendiri yang tersebut di dalam surat itu, digantikannya nama penjaga dua orang yang membawa dia itu. Maka sangatlah pandainya ia mengikis dan menggantikan nama orang-orang itu sehingga tiada berkesan barang sedikit jua pun. Setelah itu ditutupnya balik surat itu, diletakkannya kembali pada tempatnya. Dulu orang dulu, satu karya dulu, dia tak boleh nak orang panggil tu, dia tak boleh nak padam. Dia tak ada padam, dia tak ada liquid. Dia tak ada liquid. Orang dulu dia kikis. Dulu bila orang tulis dalam dakwat tu, dia akan kikis balik dakwat apa yang telah tertulis tu. Itu apa yang telah dibuat oleh Hamlet lah. Bila dia nampak nama dia tulis kat situ, dia padam, dia kikis. Lepas tu dia tulis nama orang yang ikut dia tu. Okey. Kat mana kita? Letakkan kembali ke tempatnya. Okay. Sementara itu, kapal itu berlayar juga. Tiada berapa lama antaranya, maka kapal itu pun diserang oleh perompak. Kena serangan perompak pula. Maka berkelahilah orang-orang kapal itu melawan perompak hingga beberapa ketika lamanya. Adapun Hamlet oleh tersangat ingin hendak menunjukkan beraninya, lalu ia naik ke atas perahu perompak itu sambil memegang pedang yang sedia terhunus di tangannya. Apabila dilihat oleh orang kapalnya, maka sangka mereka tiada mungkir lagi, tentulah Hamlet mati juga dibunuh oleh perompak itu, kerana perompak itu ramai dan ia seorang diri. Apabila telah dibunuhnya atau ditewaskannya Hamlet kelak, tentulah perompak-perompak itu balik berpaling kepada mereka pula. Oleh itu, dengan tiada menghilangkan tempoh lagi, orang-orang kapal Hamlet yang penakut itu pun memalingkan haluan, lalu berlayar dengan pantasnya lari dari situ. Akan Hamlet ditinggalkan mereka mengadu untung nasibnya dengan perompak itu. Pada hati mereka, tentulah sahaja ia akan mati. Jadi ditinggal je Hamlet dekat kapal perompak tu. Bila Hamlet pergi lompat kat kapal perompak tu, ditinggal je Hamlet kat kapal perompak tu. Setelah lepas daripada bahaya perompak itu, maka juak-juak raja dua orang itu pun teruslah menunjukkan kapal itu ke England, membawa surat yang telah bertukar isinya, jadi kebinasaan kepada mereka, dan kepada diri mereka sendiri itu. Adapun akan perompak-perompak itu, dapatlah ditangkapnya Prince Hamlet serta diikatnya. Tetapi mereka itu sangat baik, bukannya mereka musuh yang ganas dan bengis. Perompak jadi baiklah. Membunuh-bunuh tiada berketahuan, maka tiadalah diperbuatnya apa-apa kepada anak raja itu. Istimewa pula apabila telah diketahui mereka, iaitu anak raja Denmark, maka sangatlah mereka hormat dan dipeliharakan mereka akan dia. Maka sangatlah mereka hormat dan terpelihara akan mereka akan dia. Dia banyak dia punya kata ganti diri tu. Dengan sepertinya, kerana berharap mudah-mudahan balasan anak raja itu kepada mereka kemudian kelak, jika mereka menolong dan melepaskan dia dengan selamatnya. Dengan hal yang demikian, lalu mereka segera menuju sebuah pelabuhan Denmark yang hampir di situ. Dinaikkan mereka Hamlet ke darat. Maka dari situ Hamlet pun menulis sepucuk surat kepada
raja menyatakan kepadanya segala hal ajaib-ajaib yang telah berlaku membawa akan dia balik ke negeri itu. Serta katanya dalam surat itu pada esok hari ia akan masuk menghadap yang maha mulia. Akan tetapi apabila ia sampai pada keesokan harinya itu, suatu pemandangan yang sedih dan sayu telah sedia menanti akan dia. Apa dia? Itulah yang mula-mula terlihat kepadanya, iaitu usungan jenazah Ophelia, tunangannya yang muda belia dan cantik molek yang sangat diasyikkannya dahulu itu. Ophelia ini telah berubah akalnya menjadi sasar semenjak ayahandanya mati. Ialah kerana menginginkan matinya itu mati terbunuh. Dan yang membunuhnya pula bukan siapa, hanyalah anak raja kekasihnya sendiri juga. Maka tiadalah boleh dikenang-kenangnya hal ini. Hancur luluh dalam hatinya, tiada dapat terkira-kira hingga ia menjadi gila pasik, tiada berketahuan. Tambahan pula seorang perempuan tiada tahan menanggung kesusahan sedemikian itu beratnya. Maka ada beberapa hari sahaja rosak betullah fikirannya. Tiada tentu lagi apa yang dibuatnya ketika itu. Selalulah kelihatan ia datang kepadanya segala dayang-dayang dan perempuan-perempuan dalam istana membawa bunga berikat-ikat diberikan kepada mereka itu sambil berkata, iaitulah bunga hendak menanamkan ayahandanya. Dan terkadang-kadang ia bernyanyi-nyanyi pula, tiada berketahuan, menyambut-nyambut hal berkasih, sayang dan mati. Dan terkadang nyanyinya itu tiada apa-apa artinya, seolah-olah menunjukkan tiada ingat akan segala kelakuannya itu. Okey? Saya ingat kita berhenti dulu dekat sini sambil saya nak tunjuk sikit apa produk barulah yang kita ada di Akademi Jawi sekarang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buku tadi ni, cerita tentang Hamlet tadi ni, kita ada terbitkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada terbitkan dalam 4 siri. 4 siri. Jadi tadi tu cerita Hamlet. Yang ni kita telah rumikan. Naskah ni kita telah rumikan. Yang kalau kita rumikan ni, diterbitkan secara berasingan lah. Maknanya dia ada 4 lagi siri cerita yang diterjemahkan oleh Zakbar daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu yang kita dah baca sebentar tadi tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan lah naskah ni. Yang kita dah pinkan dalam beg kuning ni. Kita jual secara combo pun ada. Satu naskah ni kalau beli secara berasingan, harga dia ialah RM20. Tapi kalau beli secara combo 4 cerita ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan dengan harga RM60 sahaja. Kononnya macam beli buy 3 you get 1. Buy 3 free 1. Ini naskah kenaan dengan Hamlet. Yang kita buat ni dalam bentuk yang kecil. Tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kamera ni. Bentuk yang kecil ni mudah untuk dibawa ke mana-mana. Kita nak balik raya, balik kampung ni kan. Kalau rasa macam ada bahan bacaan yang ingin didapatkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan Hamlet ni lah. Yang kita terbitkan dalam bentuk yang mudah dibawa. Dan juga dengan 4 siri ni lah. Dia ada 4 judul yang telah kita terbitkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan lah daripada kita. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok dalam beg kuning kita, harga special yang kita bagi. Satu naskah ni, kalau satu judul ni RM20, tapi beli secara combo, boleh dapatkan dengan bentuk inilah dengan harga diskaun RM60 sahaja. Okey, sementara saya buktikan sikit lagi. Saya dah nak tunjuk satu lagi produk terbaru kita yang biasa setiap kali live saya ada tunjuk.
Sampurraya. Sampurraya. Mana Sampurraya? Okey. Tadi ni buku tentang Zakbar. Ada satu lagi siri pengenal Zakbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang tak kenal Zakbar boleh tengok dalam beg kuning. Kita ada buat satu siri infografik yang mudah untuk mengenali Zakbar lah. Ini kita letakkan dalam bentuk infografik yang mudah. Ini untuk siapa yang tak kenal Zakbar. Inilah satu naskah yang baik untuk kita mengenal Zakbar. Okey. Combo dan juga satu naskah pengenal ni lah. Next ialah saya nak memperkenalkan satu lagi produk yang khusus untuk hari raya ni yang akan menjelang tidak lama lagi. Itulah Sampurraya dengan seni ragam hias Melayu tradisi. Tengok ni Sampurraya ni. Gelik-gelik ni yang kita buat ni. Ini memang kita buat dengan cetakan yang premium, cetakan yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan sempena hari raya ni. Bulan Mac ni kita tetapkan di Akademi Jawi untuk kita buat naratif mengarang budaya. Dan salah satu produk untuk kita meraihkan naratif mengarang budaya tu, itulah dengan menghasilkan Sampurraya dengan seni ragam hias Melayu. Sampurraya dengan seni ragam hias Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok hasil dan juga kualiti sampul yang kita hasilkan ni lah. Memang sangat premium dan juga ni lah dalam bentuk yang eksklusif yang kita hasilkan. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita hasilkan, kita cetak dengan 5 design yang berbeza. 5 design beza daripada 5 warna yang berbeza lah. Ni warna hijau, ni warna merah. Warna merah, nampak warna merah. Buat dia berkilat lah. Cantik dia punya warna emas dia tu. Kemudian ni warna ungu. Kemudian ni warna coklat. Dan juga ini warna biru lah. Ini warna biru. Kesemua ni 5 design ni kita jual dalam satu set. Set dia datang macam ni dalam plastik ni. Satu set ni berharga RM10 sahaja untuk 5 keping Sampurraya premium ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan lah dalam beg kuning kita. Dah pinkan lah. Dalam beg kuning kita pinkan dalam beg kuning, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan. Saiz dia pun saiz yang sedikit besar berbanding dengan Sampurraya biasa. Kertas yang kita pilih tu kertas yang berkualiti lah. Dan kita siapkan dalam bentuk kemasan yang naknya dia kalis air ni. Jadi kita ada buat satu laminasi dan juga bentuk kita ada permukaan Sampurraya ni kita buat dengan efek dia macam kain kasar. Dia ada macam kasak tekstur, dia ada tekstur dekat situ. Tekstur ataupun permukaan seperti kain kasar. Jadi kalau nak bagi kat orang tu, jadi isi dia isi yang mahal dan kulit dia pun kulit yang mahal jugalah yang kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan lah naskah Sampurraya Premium keluaran Akademi Jawi Malaysia. Sedikit saya nak kongsikan, Sampurraya ni dihasilkan oleh kawan-kawan kita daripada Terengganu yang memang mahir dalam bab lukis dan juga menghasilkan seni ragam hias Melayu tradisi ni. Apa yang kita boleh nampak tentang seni Melayu pada satu Sampurraya ni, dia ada 2 benda. Satu, khot Jawi tradisi. Khot Jawi tradisi. Kata orang Melayu ada khot Jawi tak? Ni contoh khot Jawi yang kita ada dekat sini. Khot ni kalau kita tengok dalam manuskrip, dalam kitab-kitab lama, dia ada dalam permulaan bab lah. Biasa dalam manuskrip Al-Quran, bila tulis nama surah, nama juzuk apa semua tu, dia akan guna bentuk khot dia macam ni. Dan juga khot ni kita boleh jumpa juga dalam warkah-warkah ataupun surat-surat Melayu tradisi. Surat-surat Jawi yang lama ni, dia akan pakai khot dalam bentuk yang ditulis dan juga dilukis ni lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh tengok hasil khot Jawi tradisi ni hanya pada Sampurraya sahaja. Kemudian benda nombor 2 yang boleh kita lihat dan juga kita boleh belajar dalam satu Sampurraya ni ialah tentang bentuk dan juga olahan bunga Melayu. Bentuk dan juga olahan bunga Melayu. Ini kalau dalam bentuk olahan yang penuh tu, tuan-tuan dan perempuan boleh lihat tentang bunga Melayu dekat sini tu lah. Jadi nampak bentuk Melayu dia tu. Dia bukan bentuk Turki, bukan bentuk Arab, bukan bentuk negeri lain lah. Ni memang bentuk Melayu Terengganu dengan bunga pecah 4 dia ni. Dan juga olahan dia tu, nampak awal larat dia tu, dia bergerak
pergerakan sulur, benda yang bergerak-gerak ni kita panggil sulur, dia tidak terpecah, tidak terpisah. Dia saling bersambung dan juga menunjukkan pergerakan mata angin, yang daun tu mengikut pergerakan mata angin tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan sampul raya ni untuk melihat lebih lanjut lah, melihat dengan lebih rinci olahan bunga Melayu yang dihasilkan oleh kawan-kawan kita daripada Terengganu, yang kita tampilkan dan kita abadikan dalam sampul raya ni. Bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan bagi kepada orang yang tersayang, dengan isi dia, dalam ni penuh lah duit kan, kan penuh 100-200 bagi kat mak ayah kan. Tapi bukan sekadar duit saja yang mahal, sampulnya juga istimewa dan juga mahal. Dan kita buat ni eksklusif. Setiap tahun kita buat yang barulah. Jadi untuk tahun ni kita buat dalam bentuk macam ni. Nampak tu. Dihasilkan dengan seni tradisi ragam hias Melayu oleh Akademi Jawi Malaysia dan juga Malay Kencana. Kawan-kawan kita di Terengganu yang memang berbakat besar dalam menghasilkan sampul, dalam menghasilkan seni ragam hias Melayu. Harga dia murah. 5 design ni harganya RM10 sahaja. Boleh dapatkan melalui beg kuning yang kita dah pinkan dekat bawah ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sudah sampai ke penghujung, sudah kurang lebih 1 jam 45 minit saya bersiaran bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Awal tadi saya bersiaran sedikit awal, jam 12 suku tadi tu, kita dah kongsikan sebanyak sedikit tentang mengenang Prof. Syed Nakib Alatas. Bagi yang pertama kali mengenali nama beliau, saya dah kongsikan sedikit lah tentang riwayat hidup beliau sehinggalah tahun 1980-an begitu. Di samping memperkenalkan beberapa karya-karya beliau yang tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan untuk mengenali tokoh pemikir yang pernah hidup sezaman dengan kita ni. Beliau lah seorang yang sangat berjasa dalam pemikiran dan juga keilmuan alam Melayu ni. Dan kalau kita ni sebagai penuntut ilmu, wajarlah kita kena kenal nama beliau, nama seorang tokoh yang besar yang susur galur keilmuannya bersisilah dengan para alim ulama kita yang terdahulu dan juga bertali temali bersambung-sambung sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya juga ada kongsikan tentang anak-anak murid beliau yang boleh kita dapatkan manfaat tentang gagasan yang telah ditinggalkan oleh Prof. Syed Nakib Alatas. Bukan sekadar karya saja tetapi juga anak-anak murid beliau yang layak untuk membicarakan khazanah pengarangan beliau. Dapatkan, cuba cari mereka, insyaAllah mereka berkesudianlah untuk membimbing dan juga memperjelas khazanah guru mereka. Dan Alhamdulillah saya sendiri secara peribadi juga ada kesempatan dan juga peluang untuk belajar dengan mereka, dan saya kongsikanlah nama-nama mereka tu supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh kenal mereka. Satu hari nanti bila mereka berada di hadapan bagi syarahan cerita tentang sumbangan Prof. Syed Nakib Alatas, ingat tuan-tuan dan puan-puan kena bagi perhatian yang khusus lah, sebab mereka ni memang mendapat bimbingan secara langsung daripada Prof. Syed Nakib Alatas sendiri. Tadi pun kita ada kesempatan, kita setiap hari Selasa memang kita baca Hamlet dengan terjemahan Zabba. Itu naskah yang langka, naskah yang nadir yang kita kongsikan bacaan dia juga. Dan kita ada terbitkan karya tu, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sempat tengok, ini karya Zabba yang asalnya daripada bahasa Inggeris, tapi Zabba lakukan terjemahan dia. Dan kita terbitkan sekarang ni dalam 4 judul. Dan ini ada satu siri pengenal bagi siapa yang belum mengenali Zabba. Ini ada satu siri ataupun satu terbitan yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan hadam dan juga dapatkan untuk mengenali Zabba dengan lebih baik lah. Ini Hamlet yang kita baca tadi, cerita dia tu yang asalnya dalam bahasa Inggeris, kemudian telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Zabba sendiri, seorang pendeta bahasa. Dan yang terakhir tadi tu kita ada cerita sikit tentang Sampul Raya Premium keluaran Akademi Jawi bagi meraihkan bulan mengarang budaya dan juga hari raya yang bakal menjalang tidak lama lagi. Jadi kita tampilkan Sampul Raya Akademi Jawi ini dengan ragam hias Melayu tradisi yang dihasilkan oleh kawan-kawan kita daripada Malay Kencana daripada Terengganu. Dan tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat elemen-elemen Melayu tradisi dalam bentuk bunga dan juga khat Melayu tradisi daripada sekeping sampul ni saja. Boleh dapatkan 5 design dengan 5 warna yang berbeza
dengan harga serendah RM10 sahaja. Boleh tengok dalam beg kuning kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja daripada saya. Semoga kita dapat bertemu lagi pada live esok lusa, setiap hari Isnin hingga Khamis jam 1 hingga jam 2, yang kita akan kongsikanlah koleksi Akademi Jawi Malaysia. Saya ingat insya-Allah esok lusa ni saya akan mula awal untuk saya berkongsi lebih lanjut lagi lah tentang mengenang Prof Syed Nakib Alatas, sebab saya tengok dalam ruang TikTok ni ramai lagi belum tahu ataupun kenal Prof Syed Nakib Alatas tu siapa. Jadi saya mengambil inisiatif untuk memperkenalkan, paling tidak kita tahulah bila orang sebut Syed Nakib Alatas tu siapa orangnya, apa jasanya dan juga apa karyanya, dan juga anak-anak murid beliau yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat manfaat lah daripada mereka nanti insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bersama kita Firdaus Azmi, Amy, Azril Muhammad, Abang Azril Muhammad dan juga Far yang menyertai kita secara dalam talian.